You're listening to official podcast of Club Melayu. Kau biar betul kau tahu apa nak buat ni. Hey guys, selamat datang ke podcast Club Melayu. Okay, hari ni kita akan ceritakan pasal topik yang very ramai yang suka lah. Topik pasal cerita hantu. Dan aku ada 2 cerita hantu yang aku dapat daripada website online, daripada laluan web satu cerita, the first cerita is about perempuan ni dia ke tengah OT sampai malam. Dia kerja kat office sampai 10.30 malam. Tapi macam biasa orang tak sangka buruk kan, orang tak sangka apa-apa negatif. Tiba-tiba dia satu hari tu memang tak bernasib. Dia nak balik naik Grab. Itulah ada benda yang jadi. So first story. Lagi satu story yang budak-budak ni, macam biasa dalam Singapura kita ada camping. Tapi kalau sekolah tak nak pergi luar, dan mungkin ada kebanyakan yang kita camp kat dalam sekolah. So budak-budak ni dengar rumors, dengar cerita-cerita yang dulu yang tempat tingkat 4 ni. Tingkat 4 ni diorang ada cerita hantu semua, ada orang kacau dan kena kacau ni semua dekat toilet perempuan tingkat 4. So kalau korang ready, korang relax, korang chill, jom kita dengar cerita pasal ni semua. Okay, hari ni kita akan berbual pasal satu topik yang suka ramai orang mendengar atau tengok. Topik ni memang very, aku cakap kau mesti kalau kita post ni kat YouTube, mesti orang tengok. And that's the most search ataupun the most yang ramai orang suka tengok lah. Cerita topik dia ialah cerita hantu. Aku ada a few pengalaman yang aku lalui, tapi sepanjang hidup aku tak pernah nampak. Tak pernah nampak macam mana tau, tak pernah nampak muka. Tapi aku pernah nampak kain. Pernah satu kali tu aku pernah dalam rumah aku tengah time masa tu tengah maghrib. Tapi kan memang betul orang cakap kalau time maghrib ni memang dorang keluar lah kan, lagi dorang sengaja nak menjelma. Aku tengah curious. Pernah tak orang pernah cakap dalam rumah jangan ada lebih 2-3 kala? Masa tu dalam rumah aku memang ada 2-3 kala lah. So 2-3 kala tu bermakna jangan ada langsir dengan kala, dengan warna rumah, tembok semua lain-lain. Ataupun jangan lebih 2 lah. Tapi aku tengah curious, aku tak tahu itu betul ke tak kan. Aku ambil handphone aku buka dia punya kamera. So aku just buka kamera ni macam biasa. Dan aku tak ambil gambar, aku just tengok je. Bila aku pusing-pusing kamera dia, terpanjatnya aku nampak apa tau guys. Aku nampak kain putih dekat langsir. Tapi langsir tu tak salah kalau oren ke merah tak ingat. Tapi kat ujung langsir ni kalau putih je. Macam aku cerita ni aku teringat meremang bulu aku. So aku tengah buka kamera, aku pusing tu kamera. Lalu kat ujung tingkap ada bahangan putih, kain putih and aku nampak dengan depan mata aku dalam kamera tu. Tapi bila aku tengok pakai mata kasar, tak ada apa-apa. So dalam kamera tu ada kain putih. So aku macam double check kamera dengan tak ada kamera.
So bila aku tak pakai kamera, aku tengok mata, tak ada. Tapi bila dalam kamera ada, tapi aku tak ambil gambar. Itu yang wastednya. Sebab mata boleh simpan kan. And surprisingly bapak aku tengah duduk dari situ tau. And dia dekat juga tau actually. Tapi sampai sekarang aku tak bilang lah. Tak bilang bapak aku masa on the spot lah kan. Itu yang paling first aku nampak bila kecil dalam rumah. Selain tu lah tak nampak, cuma dengar. Lagi satu pengalaman aku pernah tengok malam-malam aku masa tu masih ingat. Abang aku dia pergi mana, tapi aku tahu dia tak ada kat rumah. And dia pernah explain yang dia tak balik rumah. Okay, masa tu aku ada meet, and aku tengah tengok WWE sampai 2-3 pagi seorang-seorang kat luar hall rumah. And then tiba-tiba aku tengah tengok cerita, tengah gerik-gerik tengah tengok seorang-seorang. Alali sebelah aku, sebelah kanan. Korang tahu kan bila diorang cakap kalau dia suara tu dekat, bermakna dia jauh. Kalau suara tu korang dengar macam sipit, macam sayu, tak kuat sangat, bermakna dia dekat. So aku dengar dia sebelah kanan dia, sebelah telinga aku. So bermakna benda tu jauh lah, pasal dengar suara kuat kan. Aku dengar dia cakap. Sekarang mungkin korang tak rasa lah, tapi kalau korang 2-3 pagi seorang memang meremak. Aku terus dengar, terus terus terdiam. Dan aku terbeliak tengok TV. Biar aku tengok orang memang tak ada benda. So aku cepat-cepat panggil mate aku, so tutup TV aku dan aku pergi tidur. So itu yang first pengalaman yang aku dengar tapi tak pernah nampak. So moral of the story, jangan tengok TV sampai malam-malam buta, especially bila kecil-kecil. Ada juga cerita yang kawan aku pernah cakap, yang diorang tengah main bola kat rumah Malaysia. Dia tengah main bola, lompat-lompat ni semua, alih-alih time maghrib, tingkap dia tak tutup dengan langsir. Tiba-tiba dia nampak luar tingkap dia ada Kak Pun. So memang ada kepercayaan dan time maghrib ni memang diorang suka kacau, ataupun diorang lagi nak attack lah kita kan, diorang lagi menjelma untuk sengaja kacau kita. So aku rasa pada pendapat aku memang betul. Aku rasa yang time maghrib ni ialah kalau boleh kita duduk rumah untuk tingkap. Kalau boleh jangan gerak satu tempat ke tempat lain kalau kita time maghrib. Bermaknanya kalau kita dalam shopping mall, kita stay kat shopping mall dulu, jangan terus gerak. Especially kalau nak keluar rumah time maghrib, jangan. Tutup pintu, tutup tingkap jangan buka. Itu semua aku percaya. Sebab kalau kita tak tutup pun semua kan, lagi orang senang nak masuk. Baca bismillah lah sekurangnya kalau korang nak tutup tingkap, jadi orang pun tak boleh masuk. Azan buka ni semua, ataupun azan rumah. Memang aku pernah dengar cerita dalam radio. Diorang ada satu budak ni boleh nampak. Dia boleh nampak. And then nak percaya ke tak nak, masing-masing lah. Tapi aku dengar cerita dan dia cakap yang dia boleh nampak. So masa dia kata time tiba maghrib je, benda-benda ni semua keluar dari pokok, keluar dari tempat gelap-gelap. Dan dorang ni semua dorang punya figure, dorang punya badan ni semua very very seram. And then ada lidah panjang, ada based on apa dia explain, kaki panjang lah, tangan panjang tinggi, ni semua. So ada cerita juga dalam Netflix waktu maghrib betul tak? So I think cerita-cerita ni semua kita antara kita lah masing-masing kalau nak percaya ke tidak. Tapi mesti ada jugalah
pada aku ada juga yang betul lah. Okay, itu cerita pengalaman yang aku ada so far lah. Hopefully tak ada lagi lah kan sepanjang hidup. Ada juga cerita-cerita yang aku dapat online yang aku nak kongsi dengan korang. Cerita-cerita dia ialah dalam office. Okay, dalam office tu macam mana? Kebanyakan cerita ni, yang first cerita aku nak share is that satu orang ni dia benda kad pun ikut dia bila dia tengah OT sampai 10.30 malam. So kalau korang ready, jom. Okay, nama budak tu kita tak tahu. Just panggilkan dia, nama dia Dol. Dol. Okay, Dol ni dia tengah kerja. Biasalah kerja 9 to 5. Dia kata yang dalam cerita ni dia tengah nak buat OT. Okay, dia OT lepas kerja habis pukul 6. Habis dia tengah fikir. Ada dia decide, dia berfikir yang dia akan nak OT sampai 10.30 malam. Masa tu dia kata dia seorang dalam office. And dia fikir yang dia okay, dia nak balik lah kan, dah 10.30 malam. So as the last person to leave, dia sebagai seorang yang tinggal last dia kena tutup lampu. Dan dia dah book Grab. Dan dia lepas tutup lampu, dia nak as per normal lah kan, macam biasa dia nak turun bawah tunggu Grab, you know. So dia tengah fikir yang dia harapkan ada orang lah at least kat bawah tu. Tapi dia kata orang security uncle tu pun tak ada. Orang security office ni. So dia pun macam okay lah, macam biasa lah. Kita tak ada uncle, no choice lah kan, apa dia nak buat. Tapi kalau ada uncle lagi bagus lah kan, ada orang teman. So lepas dia dah balik tutup office dia ni semua, dia turun bawah. Okay, macam biasa. Dia tengok security office tak ada, security uncle tu tak ada. Okay, apa nak buat? So dia tengah tunggu. Tiba-tiba Satu pokok ni, dia punya kayu pokok tu jatuh. So lidi pokok tu jatuh. Okay, dia pun terpanjat. Tapi logically kalau dia fikirkan, dia ingat mungkin ini burung lah. So dia buat bodoh. So burung ke apa ke, dia buat bodoh. Because dia fikir positif. Dia fikir okay, mungkin burung ke apa kat atas pokok tu. So dia punya lidi jatuh. Okay, tak apa, no problem. Dia tak fikir macam-macam. And then dia buat bodoh. Lepas tu dia nampak Grab dia datang. Grab kereta datang. Tapi yang kelakarnya, yang peliknya, kereta yang Grab dia datang tu, Dia selalunya there's a pick up point. Pick up point yang dia diri tu, biasanya kereta-kereta akan datang ke pick up point yang dia diri tu, dia akan stop situ. Tapi yang peliknya, kenapa Grab tu, kereta tu, dia tak pergi ke pick up point, tapi dia pergi tempat yang jauh sikit. So dia tak masuk orang Grab driver tu tak masuk dalam pick up point. Dia pergi stop dekat daerah jauh sikit. So Dol ni dia telefon Grab. And then tanya Grab tu, "Uncle, can drive all the way in the pick up point not? Can or not? Very far lah, why you stop there?" So apa dia cakap is, "Uncle, boleh masuk dekat pick up point tak? Kenapa uncle stop dekat startnya tempat tu tu jauh tau tu. Saya dekat sini dekat pick up point ni." Dia dah call Grab uncle tu. Lepas tu uncle tu reply, jawab balik, dia tak nampak road yang hujung kali pun. And then dia ingat yang dia dah ada dead end. So bermakna dia nampak yang apa yang uncle tu pendapat uncle tu apa yang dia nampak
Dia kata yang aku tak nampak lah road yang aku nampak road ni dah paling hujung, so aku tak boleh gerak ke depan. Lepas tu yang Dol ni pun macam berfikir macam pelik. Kenapa selama ni biasanya orang boleh masuk pick up point je, tapi kenapa uncle ni tak nampak? Nampak yang depan tu macam dead end, macam tak boleh nampak road lagi. So dari situ dah pelik ni dah kedua, dah dua kali dah rasa pelik cuma mungkin dia try to brush it off, dia fikir positif. Dia kata dia boleh nampak dalam app tu, GPS dia cuma hanya 500 meter away. That means bermakna tak jauh lah, 500 meter dia kat situ. Tapi kenapa dia macam tak masuk kan 500 meter. So si Dol ni tanya uncle tu lagi. So Dol tu kata uncle, okay never mind uncle, you stay there, I come over to you. Okay. Lepas tu bermaknanya si Dol ni masih dalam telefon bilang uncle tu, okay tak apa uncle, aku datang ke tempat kau duduk, kau relax kat situ, aku datang. Dia jalan lah 500 meter Tapi yang peliknya, bila dia dah datang dekat, dia boleh dengar yang uncle tu nak berbual dengan dia. So uncle tu turunkan the matchman. Tu uncle tu pekik kat dia, slow lari. So uncle tu bila dia nak sampai kereta dia dah jalan daripada pick up point nak pergi kereta. Uncle tu pekik. Dia dah tengah turunkan cermin cepet. Oi, lari. Tapi yang Dol ni berfikir yang dia nak berfikir yang uncle ni trying to save him from the late fee. Kan dalam Grab kan kita ada late fee kalau kita tak masuk dalam kereta dalam within a certain minute lepas taxi driver tu dah sampai, Grab driver dah sampai, we will charge you late fee lah. So si Dol ni lari lah dekat kereta ni. Dia ingat dia lambat 5 minit lah, nanti aku kena charge $4 example buat apa kan kena bayar. So dia dah masuk kereta. Dia rasa lagi pelik. Kenapa? Sebab dalam expressway tu tengah jalan, dalam kereta, uncle tu turunkan semua cermin tingkap dalam kereta. Lepas tu uncle tu start buka surah-surah dalam kereta. So si Dol ni, assuming Dol ni Cina lah sebab dia kata uncle ni buka surah-surah. So si Dol ni tanya kenapa uncle buka surah-surah dalam bahasa English. Why uncle, why you open all these verses of Quran Then uncle tu explain. Uncle tu jawab bila si Dol ni. So uncle tu jawab, when you were walking towards me to the car, you saw one girl figure floating behind me. So that's why I asked you to run. Bermakna dalam Melayu dia kata, bila kau tengah jalan dekat aku, sambil kau tengah jalan kat aku tadi kan, aku nampak satu kain putih atas kau terbang ikut kau. So that's why aku suruh kau lari. Seram juga Kemaraman enggak aku ceritakan ni. Masa tu si Dol ni tiba-tiba bila diorang tengah berbual ni, dia ada rasa macam ada bau pelik kat dalam kereta. Dia tu pasal uncle tu buka cermin tingkap dia semua untuk hilangkan bau ni semualah. So apabila dah sampai rumah si Dol ni tanya lagi,
Bukan tanya, sorry. Si uncle driver ni, dia suruh Dol ni, suruh dia dah sampai rumah, dia cakap, bila kau sampai rumah, kau bersihkan diri jangan lupa So lepas tu dia kata okay, no problem. Macam biasa dia nak naik atas dia dah sampai lobby lift dia kan. Bila Dol ni dah sampai lobby lift dia ada, bila kita jalan kan, kadang-kadang kita rasa macam kita nak pusing kan, nak tengok, kepo kan, kita punya insting. Si Dol ni buat gitu. So bila dia tengah jalan all the way to the lobby lift, dia terpusing tengok uncle tu. Korang tahu apa dia nampak? Dia nampak uncle tu keluar dari pintu driver seat dia, pergi kat passengernya pintu. Bila memang dah tak ada orang dia buka pintu tu macam ada orang kat dalam, tapi tak ada orang. Tapi dia buka pintu tu seperti macam ada orang, tapi memang tak ada orang. So tu yang dia rasa pelik. Dah 4 kali dia rasa pelik. So itu cerita dia. Daripada dia datang office, dia OT sampai 10.30 malam. Dia turun bawah, dia the last person. Dia ni yang orang yang terakhir nak habiskan kerja-kerja dia. Dia tutup lampu ni semua, dia turun bawah sampai kisah dia jatuh, lidi pokok jatuh, tapi dia tak andek, dia buat bodoh je. Tapi yang peliknya, yang driver tu yang nampak ni semua. So korang pernah tak OT sampai malam, sampai 10.30 pagi? Kau ada rasa macam ada orang tak dengan korang dalam office tu? Especially office tu kecil atau besar Aku pernah OT sampai 11 malam. Memang lagi-lagi aku pun dengar cerita seram. Tapi bila aku tengah dengar kat earpiece kan, bila aku dah sampai, tapi nanti terbayang-bayang sendiri terfikir-fikir sendiri. Kadang-kadang bila aku tengah buat kerja, aku punya mata macam tengok kiri, tengok kanan, takut kan, tiba-tiba. Jadi kadang-kadang aku terpanjat sendiri. Bila aku tengah pusing kiri, aku ingat ada benda. Tapi bila tengah dengar cerita tu tengah pekik kan, aku pun terpanjat. So kalau korang ada cerita macam gini dalam office, bilang aku, no problem, kita boleh share. Tapi memang seram lah bye. Kalau macam gitu sudahlah, tak payah OT sampai malam lah. Mungkin nak kena ada kawan bila tengah OT tu, dan then berdua lah balik sama-sama, ataupun at least balik ke bawah, turun bawah lah kan. Bawah ni berpecah lah, tak payah nak balik sama kereta ke apa ke. So itu cerita yang pertama. Dan lagi satu cerita yang aku boleh explain. So bila korang ready, jom. Aku hairan juga, kebanyakan kan kita punya park kat Singapore ni banyak seram-seram juga. Bila aku buat research kan online, banyak juga East Coast Park, Bedok Reservoir, Bukit Batok. Kenapa Singapore yang park seram-seram ni? Bila ada nature seram pula Tu yang hairannya. Okay, cerita yang next aku nak bilang korang is actually cerita pasal budak-budak pergi camp. Tapi camp dia bukan mana-mana lah, camp dia dekat sekolah sendiri. So kalau korang ready, jom. Okay, budak-budak ni semua dari sekolah Katolik. Ni sekolah ni lah, sekolah bukan Islam lah, ataupun ni sekolah dorang panggil Katolik for a reason lah kan. So sebelum dorang nak pergi camping, dorang memang tahu yang tempat-tempat sekolah dorang ni
memang banyak cerita-cerita rumours yang cerita hantu, ataupun tempat yang tak boleh masuk lepas pukul malam. Dia kan out of zone lah. Diorang panggil out of zone places. Tempat-tempat yang orang tak boleh jejak masuk pun. Tapi memang ada dalam Singapura ni memang kita ada camp dalam. Aku pernah camp dalam sekolah sendiri. So tu kebiasaan kalau sekolah tu tak ada pergi luar negeri lah, dan diorang camp kat sekolah. So budak-budak ni diorang tengah camp kat sekolah. Tapi diorang kan biasalah budak-budak muda kan, degil. Diorang nak tahu. So bila dah lights out, warden kata okay lights out. Biasanya pukul lepas diorang punya supper, diorang dah lights out pukul 9. Biasanya diorang kena tidur dalam hall. Dalam hall semua tidur dengan diorang punya sleeping bag, diorang punya tempat tidur tu ramai-ramai. Tetapi tak ada cikgu yang akan jagalah kan. So diorang tidur lah macam gitu. Tapi ni dalam sekumpulan dalam 4 budak-budak ni, diorang ada plan. Sebelum diorang masuk camp, diorang cakap apa kata kita semua nanti bila malam-malam kita explore. Yalah, biasa budak-budak kan macam gini kan. So diorang nak explore lepas time tidur. Diorang nak keluar jalan-jalan sekolah diorang, sekeliling yang tak boleh, memang out of bound area tu, out of zone area. So diorang nak explore. Diorang dah plan lah ni semua siang-siang. So bila dah time lights out, warden dah kata okay kita tidur semua ni semua. Diorang step tidur dalam setengah jam. So dia dah check tak ada warden, tak ada cikgu-cikgu daerah tempat diorang tidur kan. Yang okay, diorang pun macam okay dah, signal masing-masing signal kat kawan-kawan diorang kata ready, diorang dah ready. So diorang pelan-pelan lah keluar daripada hall tu kan. Diorang pelan-pelan pergi yang tempat yang sepatutnya diorang tak boleh pergi. Diorang tahu yang diorang memang tak boleh pergi toilet perempuan kat tingkat 4. Bila diorang memang dah bilang lah, cikgu-cikgu ni semua dah bilang. Tak ada sebab kenapa cikgu-cikgu semua tak bilang. Tapi diorang punya degil, diorang kan curious kan. Diorang check tingkat 4 punya perempuan toilet. So satu dah keluar, dia akan check seluruh tempat tu, tengok ada cikgu-cikgu ke tak. Tak ada. And then the rest ikut. Okay. So bila diorang dah pergi tingkat 4 tu, diorang pergi kat toilet perempuan tu, yang peliknya dalam toilet tu, okay, 4 dalam toilet masing-masing buka pintu toilet cubicle tu, buka. Akhirnya yang last tu kan, yang last tu dia buka tak ada apa-apa. Tapi yang first yang dia dah buka tu, tiba-tiba ada toilet flush. Biasanya dalam toilet ni kan dia tak auto flush kan. Ini kan toilet lama, so dia tak auto flush. Memang zaman sekarang ada auto flush, tapi jarang time toilet lama dia auto flush. And biasanya dia auto flush bila dah sambil orang dah buang barang lah kan. Tapi ini dia flush sendiri. So diorang macam pelik. Kenapa kita check tak ada orang, tapi bila yang first cubicle yang dia check tu tiba-tiba dah flush. So diorang dah macam dah gabra sikit lah. Tapi diorang masih cool, masih maintain. Alih-alih yang terpanjatnya, lampu dia dah start padam. Boom. And ini zaman ni bukan zaman yang lampu save energy yang kalau dia tak nampak orang jalan kat dalam, lampu dia save energy, dia akan tutup. Bukan, zaman ni
Zaman yang belum ada macam itu lagi. So lampu dia tiba-tiba padam. Dia punya switch pun kat luar apa. So mustahil kalau orang tutup switch. Kan empat-empat kat dalam toilet. Diorang dah terpanjat lah. Bila dah tutup, pum, diorang terpanjat. And then yang seramnya, bila dah lampu dah gelap, nanti diorang panggil example diorang panggil each other A, B, C and D A panggil B, B panggil C, C panggil D lah. Semua panggil each other Okay, so diorang check. Okay, diorang check macam roll call gitu. Diorang check, okay, kau ada kak, kau ada. Okay, semua kata aku kat sini. Tiba-tiba ada suara lagi satu. Korang nak tahu apa dia cakap? Aku ada. Diorang macam pelik. Kan A, B, C, D dah cakap diorang ada kan. Tapi yang nombor 5 tu siapa? Diorang memang tahu 4 orang dalam grup tu. Memang tak ada orang lain. And then tiba-tiba ada lagi satu suara. Aku ada. Oh, diorang dah menggeletar, diorang dah terpanjat, diorang dah seram. Apa diorang buat? Diorang cabut dari toilet tu. Diorang keluar. Lari tau, diorang pekik, diorang keluar. Satu dah pekik, semua lari sekali. Semua dah lari, semua dah pekik, dah lari, dah takut ke. Ya, bayangkanlah diorang kat situ dah 4 orang. Tiba-tiba dengan suara yang nombor 5 yang tak tahu siapa pun. Diorang pekik, diorang lari. Diorang pergi tempat daerah yang ada lampu juga. Ada lampu dalam tingkat 4 tu. Lepas tu diorang masing-masing tanya, apa jadi ni? Apa jadi? Siapa tu? Kau main-main? Engkau yang buat suara tu Tu kawan-kawan diorang kata, tak. Diorang tak main-main. Bukan diorang pun. Lampu pun kat luar memang tak ada orang. Kalau betul pun ada orang pun, dia akan, bila dia sambil dia keluar lari kan nampak kan. Tapi tak ada orang. So that's where diorang dah percaya kenapa cikgu-cikgu tak kasih pergi tingkat 4 toilet perempuan. Aku dulu pernah pergi camping kat sekolah sendiri masa darjah menengah 1. Menengah 1 13 tahun lah kan dalam Singapura. Tapi kita tak explore lah. Tapi kita tahu cerita-cerita yang tempat yang seram dalam sekolah. Tapi kita tak explore lah. Tapi kalau bayangkan balik, mesti ramai yang akan buat gini lah. Especially dekat Malaysia atau Singapura kan. Korang mesti explore punya time tidur ataupun time aktiviti korang cabut ke apa. So korang bayangkan lah, kalau korang dalam gelap tu tiba-tiba diorang tanya masing-masing empat budak tu tanya masing-masing, kau ada tak? Kau ada? Okay, semua ada. Tiba-tiba ada nombor 5 cakap, aku ada. Siapa pun tak tahu. Aku tak nak bayangkan, aku tak nak imagine aku dalam dorang punya situation. Tapi kalau itu jadi kat aku, memang apa lagi, cabut lah. Tak ada time lah nak fikir lagi. Hairannya tak ada orang ni ke? Tak ada orang kuat dorang ke? Tak ada orang dapat cari dorang ke? Memang gerik. Memang gerik cerita dia. Okay, so inilah dua cerita yang aku dapat tahu daripada online, daripada website. Cerita seram yang satu dalam camp, satu dalam office, balik kerja. Macam biasa orang ingat tu dia nak balik kerja, rutin biasa. Tiba-tiba satu malam ni yang tak bernasib, kena kacau. Yang lagi satu pula dalam camp, degil, dia dah tahu dengan cerita-cerita rumors ni, cerita-cerita yang ada dari dulu. So diorang nak explore tingkat 4 ni toilet, perempuan toilet. Banyak juga cerita-cerita dalam Singapura ni. Kita boleh cakap sekolah banyak. Macam aku cakap tadi, park, macam tempat rekreasi, park dalam Singapura ni, laut.
kubur pun banyak, kisah-kisah yang pelik yang orang lalui. Tapi kadang-kadang cerita gini best juga. So kalau korang ada cerita, korang just email aku lah clubmelayupodcast@gmail.com. Cerita hantu ke, cerita happy ke, cerita sedih ke, cerita baru break up ke, apa-apa yang korang boleh share, korang share je. Jangan lupa untuk subscribe to YouTube channel. Dengan also follow me on Spotify lah kan. Share among your friends and family. Lebih ramai, lebih semangat lah kita berjuang sebagai podcast yang baru nak naik ni. Yep, so that's about it today. Thanks for listening guys, and I'll see you on the next one. Ciao.